Sebuah hadis riwayat daripada Uqbah radhiyallahu anhu. Uqbah ni sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bagi salam habis sembahyang, Nabi bangkit laju balik ke rumah dia. Nabi langkah ni, makmum ada belakang ni. Nabi langkah, dia masuk dalam rumah isteri dia. Sahabat-sahabat ni bila tengok ni, apa hal Nabi ni? Kalut sangat ni. Tak lama lepas tu Nabi keluar. Balik dekat sahabat di masjid ni, Nabi dapat nampak muka-muka sahabat ni semua ada peristiwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk sembahyang tadi pun duk teringat mai ketui. Siapakah sudah mai bagi dekat Nabi sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima benda tu, simpan dalam rumah. Nabi kata, aku teringat tentang mai yang orang bagi dekat aku tadi. Aku tak mau benda ni duk ada dalam rumah aku. Serabut, Nabi kata. Aku lari balik habang dekat depa orang rumah, suruh bagi-bagi bangka orang. Tuan-tuan, kita duk baca hadis, tidak akan bergenjak tapak kaki anak Adam sehingga ditanya 5 benda. Di antara yang ditanya tu apa? Harta dia dapat daripada mana, belanja ke mana.